datang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kalam selamat datang, awal basmalah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Noidina binti Muhammad Hafiz, tahun 4 Al-Ghazali, mewakili Sekolah Kebangsaan Jasin, Melaka. Hari ini saya akan berkongsi dengan kawan-kawan tentang buku yang bertajuk Raksasa di Sebalik Skrin. Buku ini diterbitkan oleh Kadokawa Gempa Star Sendirian Berhad. Buku ini juga dikarang oleh kumpulan kreatif. Penghasilan buku ini ialah dalam bentuk komik pendidikan bahasa Melayu sebanyak 151 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang bernama Poki. Poki susah mendapat kawan di dunia realiti. Jadi, dia sangat gembira bila ada orang yang ingin berkawan dengannya di internet. Poki semakin rapat dengan orang itu. Tetapi, Ali Candy Jam risau akan kawan baru Poki itu adalah penipu. Jadi, rakannya Noel datang untuk menyiasat. Kawan-kawan, nak tahu tak apa akan terjadi selepas itu? Poki dan Noel diculik. Mujurlah Abang Julian datang menyelamatkan mereka. Pengajaran dalam kisah ini ialah jangan dedahkan maklumat penting seperti nombor telefon, alamat rumah dan lain-lain. Yang kedua, jangan panik dan minta tolong ibu bapa, guru atau orang yang lebih dewasa kerana mereka lebih matang. Jadi mereka boleh tolong kita. Sebelum mengundur diri, izinkan saya mempersembahkan 2 rangka pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli serasa di kota tinggi. Selesai sudah baca dan kongsi, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.